Saya tak fahamlah. Kenapa Hafizah dengan Rabiatul tu boleh diam macam tu je bila budak biadab tu buat macam tu dekat Walid. Padahal diorang tu isteri kot. Kalaulah saya lah, memang. Awak bukan tempat tu. Kalau saya nanti ganti tempat Walid, bolehlah awak berkuasa. Kalau dia buat dekat abang, memang dia kena dekat situ juga. Saya ambil muka dia tu, masukkan dalam air tu, biar dia rasa macam mana. Awak tu lain. Awak serikan diri saya. Doakan saya. Saya ganti tempat Walid satu hari nanti. Amin, amin. Mana ada lagi orang yang layak nak ganti tempat Walid tu. Lagipun, Walid memang percayakan abang seorang je. InsyaAllah. Saya pun dah dapat bayangan-bayangan dari mimpi saya tu. Rasulullah pun dah sampaikan bayangan tu pada saya. Mana ada orang lain yang boleh jumpa Rasulullah macam abang. Tapi, tadi saya tengok, abang kemarin renung je mak budak tu. Astaghfirullahalazim. Apa saya nak renung? Kalau saya nak renung, baik saya renung budak muda tu daripada mak dia. Dia bini orang. Abang jangan macam-macam, Abang dah janji kan? Tak ada nak tambah-tambah kuota,